Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kita UMPSA. Selamat datang ke UMPSA Podcast 360 yang mana membicarakan tentang berbagai kejayaan, teknologi, inovasi, pendidikan dan juga inspirasi daripada kalangan warga Indonesia sendiri. Dan di sini kita akan menyelami kisah sebalik kejayaan para penyelidik kita, pengalaman pelajar, kerjasama industri dan sebagainya untuk kita saling mengetahui dan juga mengetahui perkembangan terkini tentang universiti. Dan pada hari ini, episod ini kita akan bawakan khas untuk kita mengenali dekan di UMPSA. Dan pada kali ini kita akan melihat perspektif baru bagaimana dekan, siapakah itu dekan sebenarnya, kita nak lebih kenal. Dan kali ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Noram Irwan bin Ramli, dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Apa khabar, Doktor? Okey, Alhamdulillah, baik, sihat. Baik, sihat. So, hari ini sebenarnya kita pun bekerja masa sebab Doktor baru tadi ditemu bual di dalam Israwani. Betul. Biasalah bila di zaman sama ada musim panas ataupun musim banjir. Dan kita akan, nama-nama Doktor akan dipetik lah untuk berkongsi, untuk memberi penasihatan dan sebagainya. Berkongsi ilmu lah. Dan itulah sebenarnya kita nak tahu sebenarnya apa itu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam dan sebagainya. Sebelum tu mungkin boleh Doktor kongsikan sedikit latar belakang dan cerita macam mana Doktor berada di sini. Okey, saya Noram Irwan bin Ramli. Ketika ni dekan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Okey, saya berlatar belakangkan seorang jurutera awam, bermula sebagai jurutera awam dan kemudian saya menyambung pengajian dalam bidang pengajian sarjana dalam bidang kejuruteraan struktur dan saya lanjutkan terus pengajian saya dalam kejuruteraan angin selepas tu. Itu yang tadi yang bila puan kata kenapa saya nama selalu dipetik kalau cuaca haba panah kena. Kerana kajian saya di peringkat PhD tu ada melibatkan kesan cuaca terhadap struktur bangunan lah. Jadi saya di sini sejak zaman KUTEM lagi, dari 2005. Itu bukan orang tak tahu KUTEM tu apa. KUTEM kan. KUTEM tu College Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia. Saya lapor diri pada 1/5/2000 1/6/2005. Maksudnya dah dekat setahun lagi, cukup 21 tahun. 21 tahun. Okey, jadi berada di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam ni sepanjang tu lah, sepanjang saya 21 tahun ni lah. Jadi kalau kenapa saya ni tadi apa soalan mungkin sedikit tentang fakulti itu. Orang tak kenal Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam ni contohnya. Jadi, bila kita sebut Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam, saya pernah dapat rakan-rakan ni gurawan dia hantarlah Google Translate tu, Google Translate dalam Facebook tu, dia translate jadi Public Engineering. So, sebenarnya apa yang awam tu? Sebenarnya bukan Public Engineering. Kalau dalam bahasa Inggeris tu adalah Civil Engineering. Okey. Civil Engineering ni dia merangkumi dia disiplin kejuruteraan yang boleh katakan yang paling tua antara mechanical, electrical, dia paling tua. Tapi dia merangkumi bidang yang luas. Bidang senang cakap salah satu pembangunan. Satu pembangunan yang melibatkan dari segi pembinaan, bangunan, saliran, kan? Apa-apa saja melibatkan development, saliran air, bekalan air, jalan raya, lapangan terbang. Jadi kalau infrastruktur awam ni memang itulah. Ya, overall maknanya kami adalah fakulti yang directly, yang secara terus terlibat dalam pembangunan. Dalam senang arti kata lain, bahasa mudah dia adalah pembinaan lah. Kita lihat Doktor, banyak sebenarnya, mungkin di universiti lain pun ada. Tapi apa istimewanya FTKA di UMPSA ni? Okey, kami FTKA sedikit berbeza. Kami menyokong juga visi dan misi UMPSA. Dan kita tahu UMPSA adalah MTON, Malaysia Technical University Network nombor 1. Nombor satu. Okay, boleh Google MTON number 1. Jadi kami di FTKA menyokong supaya program kami adalah program-program yang technical based, yang industry driven, yang menyediakan tenaga pakar dan mahir dalam bidang berkaitan kejuruteraan awam. Okey, khususnya dalam sekarang ni kita dah mula kepada orang kata TVET dan sebagainya kan. Jadi kami adalah fakulti yang khusus dalam bidang kejuruteraan awam, fokus untuk menawarkan graduan-graduan yang boleh dikatakan graduan-graduan yang
berkemampuan terus ready made orang kata bekerja di industri. Ya. Betul. Dan kita nampak juga sebenarnya bila berkaitan dengan rail juga sebenarnya. Ya, Kita ada belajar ijazah dual juga betul, kan di bawah awam jugalah. Okey. So terlalu luas, bidang tu terlalu luas. Dan baru-baru ni juga dalam town hall bersama dengan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik Elektronik semalam sebenarnya VC kita punya VC ada juga highlightkan tentang kekuatan UMPSA dengan industri. Betul. So dilihat sebagai UMPSA ni kehebatannya adalah di kalangan pensyarah sendiri yang mana banyak berkaitan juga, mana engagement dengan industri itu sangat baguslah dan mungkin perlu diteruskan. Dan bagaimana kita lihat Dr. di peringkat fakulti sendiri, mungkin bila nak cerita tentang engagement, mungkin kita kata ada dengan industri, kekuatan kita antaranya apa yang boleh kita kongsikan supaya kita nak lihat di fakulti FTKA ini akan juga menyumbang kepada pembangunan negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur juga ataupun cuaca, berkongsi kepakaran tertentu misalnya. Jadi di FTKA apa yang kami lakukan, kami memastikan kurikulum kami selari dan seiring dengan industri. Yang asasnya kita buatlah, kami ada seperti biasa Industry Advisory Panel yang advise kurikulum kami. Memang sentiasa ada. Dan selain dari itu juga saya rasa ini pendekatan UMPSA dan Fakulti FTKA menyambutnya. Kami banyak hantar staff akademik pergi buat industry attachment. Dan bilangan profesional jurutera profesional di fakulti awam pun sekarang dah mencecah hampir 20 saya rasa dekat belas orang, dekat 20 orang dan makin dan ada lagi dan ada lagi yang dalam pipeline yang ni. Jadi di situ kami cuba maknanya exposekan pensyarah kami supaya dia tahu elemen industri dan dia boleh bawa kepada dalam akademik. Selain dari itu juga pensyarah-pensyarah kami ni merupakan pensyarah-pensyarah yang juga kebanyakan menjalankan penyelidikan. Jadi bila jalan penyelidikan, dia cuba berkongsi juga dengan masyarakat dalam bentuk perundingan dan sebagainya. Jadi itu yang kenapa bagaimana bila pensyarah dia buat perundingan di luar, dia dapat mengambil contoh-contoh yang di industri ni untuk dibawa masuk ke dalam kelas. Sebenarlah. Jadi itulah yang kelebihan kami. Kami memang menggalakkan hubungan baik industri dengan our academician supaya berterusan, sentiasa berterusan. Dan setiap tahun memang sekarang ni pun ada lagi yang pergi industry attachment dan kita akan gilirkan supaya mereka sentiasa dapat pendedahan yang terbaik untuk dibawa kepada pelajar dan juga bagi sumbangan balik kepada masyarakat. Bila mereka lebih faham industri, mereka boleh sumbang balik kepada berkongsi pengalaman dan nasihat. Dan mungkin ada penyelidikan yang bila mereka jumpa masalah di industri ni, mereka boleh bawa balik di UMP ni, di fakulti ni untuk mereka jadikan satu kajian. Itu juga kita nak menggalakkan orang ramai yang nak sambung pengajian dalam pasca siswazah. Untuk menjalankan pendidikan bersama, kita memang menggalakkanlah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Mungkin ada program-program tertentu. Alhamdulillah kita baru saja dah mendapat kelulusan sementara di MQA, sarjana pengurusan pembinaan, pengurusan projek pembinaan. Baru dapat, baru luluskan dari senat ini. Ni kita boleh wawarkan supaya sambung pengajian di UMPSA. Dalam bentuk coursework ni yang terkini kita akan tawarkan dalam tempoh terdekat. InsyaAllah dalam mungkin kalau semesternya bulan 9 lah. Tapi kami sekarang ni dah cuba untuk mulakan seawal mungkin. Tak lama dah bulan 9 pun. Tak lama seawal mungkin. Dan boleh, yang berminat tu boleh contact lah kan. Boleh buka website ftka@umpsa.edu.my kan untuk tengok. Jadi kalau yang nak sambung belajar pun orang industri pun, kita juga ada tawarkan PhD industri kan, UMP. Jadi kita welcome untuk rakan-rakan di bidang ni terlalu luas. Untuk datang ke FTKA untuk sambung, sama ada secara coursework atau secara penyelidikan dalam sarjana dan juga ni Dr. Falsafah lah. Okey, Doktor, kita baru-baru ni kita pun ada C-Track, pameran mereka cipta. Kita nampak pun masing-masing dengan hasil ciptaan pelajar undergrad dan sebagainya. So kita nampak bagaimana cetusan inovasi itu dapat dilaksanakan di peringkat pelajar sendiri. Mungkin galakkan mereka untuk menjalankan inovasi ataupun mungkin final project yang mungkin boleh dikongsikan hasil pelajar. Baru-baru ni memang saya rasa saya bangga dengan FTKA. Kami dapat, tak silap saya, 8 mas di C-Track.
ada 3 atau 1, 2, saya rasa 3 yang dapat anugerah khas. Okey, antara yang dapat anugerah khas adalah satu kategori pelajar, satu kategori staff. Yang kategori pelajar ni, dia telah membuat satu inovasi di mana kalau kita tengok sekarang, bila musim hujan, air larian bertakung di atas jalan raya sebagainya. Tapi dia dah buat satu pavement yang boleh air tu menyerap masuk. Dan dia dapat anugerah khas lah. Dan satu lagi ciptaan adalah satu penggunaan simen yang boleh mengurangkan suhu rumah. Sejuk lah. Sejuk. Jadi itu kita cuba sentiasa berkait dengan situasi semasa. Saya rasa itu antara yang terkini lah, yang di FTKA telah punya buat galakkan inovasi itu supaya inovasi yang menyokong environment sekarang lah, yang suasana sekarang. Dan yang satu lagi saya cuma nak highlight juga, ada kali pertama staff teknikal saya menyertai. Oh, okey. Tim staff teknikal bersama-sama untuk masuk Sitrek okay. without pesyarah. Okay. Memang buat teknikal, memang staff memang teknikal dan dapat emas. Lah. Oh, okey. Dan dapat emas. Lah. Okey, jadi saya rasa di FTKA kami sentiasa cuba membudayakan inovasi supaya dapat menyelesaikan masalah masalah setempat, localize lah. Sebab bagi FTKA makmal sebenar kami adalah di luar. Maknanya makmal kami adalah makmal nyata, living lab, menyelesaikan masalah. Ya, makmal nyata. Ya. Okey. Jadi kita selalu dengar FTKA perhebat dia berhebat. Luar biasa. luar biasa. Okey, luar biasa. Okey, luar biasa kat mana tu Dr. Kita nak tahu juga, selalu sebut luar biasa Luar biasa. Okey, FTKA kita kata luar biasa sebab saya rasa staff saya lah. Staff saya semuanya semangat yang ingin terus menyumbang kepada UMPSA dan sentiasa bertekad untuk memperbaiki diri. Yang walaupun dalam apa jua konteks. Yang pertama adalah program lah. Okey. Kalau kita lihat mereka memang berdedikasi untuk menghasilkan program-program akademik yang baik lah. Dan kita pun tahu graduate employability kita agak cemerlang. Betul. Di MPSA ni. Dan salah satu penyumbangnya adalah FTKA juga lah. Jadi saya rasa luar biasanya kami adalah semangat kami untuk mempertingkatkan dari segi apa saja bidang, bukan saja akademik, bukan saja inovasi dalam penyelidikan. Dan saya juga bangga ada staf yang dapat menang jumlah perundingan yang tertinggi di UMPSA. Jadi saya rasa kita mungkin dapat menyumbang pada kepakaran kita lah. Itu yang dalam bidang kejuruteraan awam lah. Jadi betul, kita penasihatan dan sebagainya lah. Ya. Mungkin dari segi pendidikan dan mungkin konsultasi dengan pihak-pihak luar juga. Dan kita juga menggalakkan dengan suntikan semangat supaya membantu menyelesaikan permasalahan di luar. Bagi pelajar-pelajar mungkin Dr. boleh cerita, sebenarnya di fakulti tadi kita kata ada juga programnya ijazah dual. Mungkin selain daripada itu mungkin Dr. boleh cerita tentang program-program yang mungkin favourite, program-program yang memang orang cari contohnya, yang memang best. Yang ini yang saya berkongsi, saya rasa satu kejayaan. Satu, kita dah tahu UMP memang signature ijazah dual. Betul. Iaitu signature kami yang dah nak kohort ke-5 pun nak hantar dengan Beijing Jiao Tong University. Yang itu program yang saya rasa sangat prestige. Dia sangat prestige di mana para pelajarnya bila graduan tu dikhabarkan mendapat gaji yang agak premium. Betul. Okey, jadi kedua, program kejuruteraan awam ni kejuruteraan yang memang saya rasa kejuruteraan awam yang banyak di fakulti lain ada. Cuma kelebihan kami lebih exposekan pelajar kepada industri. Kami banyak field trips yang dan sebagainya supaya mereka lebih terdedah kepada realiti industri. Okey. Program yang tak berapa lama tapi sekarang ni sedang saya melihat melihat peningkatan dari segi permintaan. Setiap tahun lah meningkat setiap tahun. Dan kita terpaksa kadang open expansion. Kalau boleh memang nak bagi ruang lebih banyak lah. Program sarjana guna teknologi kejuruteraan awam, teknologi kejuruteraan. Jadi kejuruteraan awam yang ni teknologi kejuruteraan awam bangunan. Okey. Program ni apa yang special tu kan sampai orang pun minat, ada minat nak masuk sini, nak masuk yang tu. Jadi pada peringkat awalnya mungkin ramai rasa mungkin skeptikal dengan program baru yang berorientasikan industri. Yang program ni memang mana pelajar berada 1 tahun di
akhir tu berada di industri sepenuhnya. Jadi Program 4 tahun. program 4 tahun, tapi tahun akhir tu mereka di industri. Okey. Dia daripada BL ke? Dia work based learning. Work-based learning. Jadi Kita pun kekuatan kita di situ jugalah. dan saya mungkin nak kongsilah one of the best story yang work based learning, kebanyakan dapat pelajar dapat tawaran bekerja sebelum tamat LI, tapi ada kan, saya tak janji, tapi ada pelajar yang mendapat allowance yang tinggi bila mereka menunjukkan kemampuan. Belum kerja lagi belum tu? kerja lagi, tapi dah dapat allowance. Okey. Kalau boleh sebutkan ni 1,800. Okey, betul. Daripada syarikat, sebab dia menunjukkan Dah macam bekerja dah. komitmen dan dia boleh deliver kan. Jadi syarikat willing to bayar allowance yang tinggi walaupun dia praktikal lagi. Dan saban tahun, saya rasa tahun ni pun mungkin akan menjadi satu program yang sangat menarik dan berdaya saing lah. Betul. Saya rasa yang ni yang program terbaru lah. Kita juga ada program lain, iaitu program Diploma Kejuruteraan Awam. Dan juga kita akan ada beberapa program yang akan kita rebrand. Dahulunya kita ada program juga alam sekitar, kesesuaian teknologi kejuruteraan alam sekitar dan juga teknologi kejuruteraan pengurusan infrastruktur. Tapi program ni kita akan rebrand. Program ni kita bukan maknanya program tu tak bagus, cuma kadang-kadang kesesuaian dari segi nama bila trend kan, macam bagaimana elemen AI tu kan sekarang dok cerita keperluan semasa, macam mana benda tu diterapkan kami dalam pun saya rasa seiring dengan UMPSA, semua program perlu ada elemen AI sekarang. Betul. Dan penerapan tu semua program kita dah terapkan. Jadi pelajar boleh menggunakan AI dalam pembelajaran mereka dengan beretika. Itu je. Jadi kami terapkan AI juga dalam pembelajaran kami. Ada setengah kursus yang ditawarkan memang menggunakan boleh menggunakan AI, teknologi AI untuk menyiapkan tugasan dan sebagainya, tapi beretika lah, bukan tamak amanah makan. Jadi bagi saya AI ni dah tak boleh lagi lah, memang perlu, tapi penggunaan itu dengan yang ni lah, berhemah lah. Sebab untuk menghasilkan yang terbaik lah, betul. Berdasarkan pada ilmu jugalah, ilmu mereka. Jadi Dr. melihat bagaimana FTK ini pada masa akan datang, mungkin dalam 2-3 tahun lagi, mungkin Dr. nampak mana hala tuju FTKA berhasrat ke depan. Kita seiring dengan orang kata perkataan emerging teknologi sekarang ni. Kami sedang juga melihat balik kurikulum kami. Tadi macam puan cakap AI tu. Sekarang ni mungkin kami dah masukkan, tapi mungkin belum orang kata semaksimumnya. Jadi firstly kita akan make sure our program will sentiasa seiring dengan di industri. Kita tak nak orang kata istilah mungkin ni short sendiri. Kita nak program yang seiring dengan industri. Kita nak hasilkan pelajaran holistik. Sebab tu kami sekarang ni menjalankan banyak kerjasama dengan rakan di luar, dengan syarikat-syarikat, supaya memberi input kepada kami. Apakah keperluan yang kami ada, itu first. Jadi hala tuju kami ke depan, apa-apa pun kami akan Kedua, memang kita ada elemen AI. Jadi memang AI ni satu keperluan, kita cuba nak review sikit kurikulum kita. Bukanlah ubah, tapi ada elemen tu supaya pelajar pun keluar seiring. Seiring dengan program yang ada. Selebihnya, maknanya hala tuju Fakulti Kejuruteraan Awam ni, kalau boleh dia menjadi orang kata satu pusat rujukan dalam bidang kejuruteraan awam, sebab kejuruteraan awam ni luas. Khususnya kalau boleh pun paling kurang di Pantai Timur. Dan the best is in orang kata kalau boleh ASEAN ke dan Asia. Tapi itu hasrat kami supaya menjadi pusat rujukan dalam bidang kejuruteraan awam di masa hadapan. Bagi pelajar lepasan KV tu. So mereka pun kadang-kadang melihat bagaimana mereka boleh mengadaptasi and then mereka boleh sambung pengajian. Mungkin kita boleh kongsikan bidang apa sebenarnya sesuai bagi mereka. Untuk pelajar KV, kita ada laluan khas di mana kita ada program yang memang dedicated untuk pelajar Diploma Kemahiran Malaysia. Kita ada Bachelor of Building Construction. Yang ni pun agak penuh Bachelor Teknologi Building Construction. Dan kami akan tawarkan satu lagi program bulan 9 ni, program baru Bachelor of Technology Pengurusan Fasiliti. Ini first time fasiliti. Jadi nak kongsi apa kelebihan pengurusan fasiliti ni. Saya rasa ramai bila sebut tu pun saya pun kalau saya pengurusan fasiliti. Facility management. Jadi akan datang setiap syarikat yang menguruskan fasiliti
perlu ada seorang facility wajib ada. Oh, dia macam OSH pula wajib OSH ada. bangunan Wajib kan ada. Satu okey. facility manager ataupun facility executive, FM. Okey. Okay, FM ataupun facility manager atau facility executive. Yang tu jawatan yang akan wujud, yang akan banyak di masa depan dan keperluan. Jadi kami melihat ni satu peluang untuk saya rasa ya pelajar di KB Terutama pun boleh, KB lah. KB terutamanya KB untuk Ataupun politeknik ke? untuk sambung mereka sambung. Jadi yang KB ni boleh masuk dan dia dibuka juga untuk pelajar lepasan diploma. Background tu adakah di KB dia ada spesifik ke ataupun saya rasa saja? kalau ada sedikit latar belakang bangunan, pembinaan, dan saya rasa juga kalau ada kos ni agak sedikit terbuka, tapi saya rasa dia meluas dan jika ada orang yang dia mungkin daripada pengurusan pun boleh masuk, cuma mungkin dia perlu lalui sedikit bridging lah kan. Macam Jadi persediaan dan sebagainya lah. Tapi bagi saya secara overall ini program yang saya harapkan untuk dan saya dah semak di UA kita yang pertama. Okey. Okey. Jadi kita boleh wawarkan lah. Sebab bulan 9 dia bulan 9 dan ini adalah mandatory dari pihak CIDB pun selepas ni. Kita ada kolaborasi lah. Kita ada berkolaborasi dengan CIDB dan kita ke arah juga pensijilan seperti yang kita buat di luar. Maknanya selain daripada dapat sijil degree, kita mungkin kita tengah berusaha untuk dapatkan pensijilan kompetensi daripada pihak agensi lah. Okey. Doktor, kita mau cerita pasal alam dan sebagainya. Okay. So di Pahang ni, kita ada biasalah ada isu-isu kan. Dan kita akan panggil doktor jugalah. So mungkin doktor melihat bagaimana kita berkongsi kepakaran kita terutama sekali dalam pembangunan infrastruktur ataupun alam dan sebagainya. Saya rasa macam ni, Pahang ni the best place lah untuk FTKA saya rasa. Jadi semua ada semua ada. Atas ada daripada gunung, daripada sungai, daripada laut. Okey. Jadi kita ada cerita bila hutan terbakar pun kita cerita. Kita menyeluruh dan kita ada bangun komplit lah saya rasa. Komplit. Jadi mungkin FTKA boleh menawarkan kepakaran kepada keperluan terutamanya pada Kerajaan Negeri Pahang jika perlu mendapatkan pandangan dari segi feasibility study ataupun pandangan pihak ketiga, pandangan yang orang kata fair, yang berdasarkan mungkin kajian ataupun data yang ada. Kan? Jadi mungkin juga kita boleh bantu buat garis panduan. Okay. Sebelum ni FTKA pernah terlibat dengan kerajaan negeri. Kita pernah terlibat juga dengan beberapa pembinaan dengan garis panduan dengan institusi kerajaan negeri untuk ada beberapa garis panduan. Jadi contoh pelan tindakan kecemasan. Dan jadi dan baru ni dan sedang berjalan mungkin sekarang ni adalah saya rasa sedang berjalan adalah mining ke macam itulah. Lebih kurang macam saya garis panduan tu. Jadi kami dan ada kadang-kadang ada isu pasir di sungai dan jadi, kita kata ada ikan mati contohnya. Jadi, so benda-benda tu kepakaran di FTKA yang boleh kita kongsikan dan insyaAllah lah kita akan bantu dari sudut yang boleh lah. Okey. So doktor, banyak sebenarnya maksudnya elemen dari segi awam tu lah, kejuruteraan awam. Jadi mungkin pelajar-pelajar yang nak masuk ni mungkin doktor boleh hebahkan apa program-program yang kita tawarkan untuk dia memang program siapa yang masuk dalam kejuruteraan awam ni, tak kisahlah kejuruteraan awam ke teknologi kejuruteraan ke pembinaan bangunan, facility management, dia sebenarnya merentasi satu proses yang dia akan mendapat satu peluang orang kata yang sangat luas. Dari reka bentuk, sebab dalam pembangunan ni kena ada reka bentuk. Mereka boleh kerja kalau yang tu dalam reka bentuk. Mereka juga boleh bekerja dalam sektor untuk yang operasi, bina. Mereka juga boleh kerja dalam bentuk maintenance. Jadi terlalu luas. Jadi program-program di awam comprehensive cover. Jadi saya rasa itu yang awam tu. Bukan public. Bukan public. Civil engineering. Civil engineering bukan public engineering. Jadi saya rasa itu yang best lah. Jadi kami program di fakulti kami merangkumi semua tu dan jadi luar. Dan juga ada yang macam Puan cakap tadi, alam sekitar. Betul. Memang ada yang bekerja di Jabatan Alam Sekitar. Memang ada juga yang menarik lah sebenarnya. Jadi kat awam ni memang menarik. Dia sangat luas, bidang yang sangat luas dan potensi untuk mendapat pekerjaan tu
InsyaAllah. Okay, kita buat Alhamdulillah pencapaian kita 99.1. Okay. So antara yang tertinggi juga di Malaysia lah. Yes. Okey doktor, mungkin bila kita bercerita nak memimpin tu sebenarnya bukan mudah sebenarnya. Mungkin sedikit cabaran doktor sebagai dekan tu sendiri. Sebagai dekan saya rasa memang saya akui ada cabaran dan yang saya mendepan ni. Satu adalah bagaimana kita nak memastikan sebagai sudut utama bila saya rasa sebagai dekan is macam mana nak memastikan fakulti terus relevan. Betul. Jadi bila tanggungjawab tu besar lah. Relevan. Jadi itu yang saya kata, kita kena engage dengan industri banyak. Kita kena make sure kita punya program selalu di industri, bersama industri, bukan syok sendiri. Bila kita ada itu yang cabaran, memastikan fakulti terus relevan. Bila relevan, barulah orang rujuk. Okey, barulah mungkin kita dibagi minta pandangan. Kewujudan kita dirasai bila relevan. Jadi itu saya selalu bangkit kepada staff. Apa kita kena jadi rujukan, tapi bermula dengan relevan. Betul. Dan terakhir saya gunakan konsep 3R, reputasi. Dari rujukanlah baru kita ada reputasi. Sebab kalau kita maknanya menghasilkan sesuatu tapi tak relevan, tak dirujuk, dia tak akan membina reputasi. Jadi kalau cabaran yang paling tu adalah macam mana nak ensure semua staff ataupun semua warga FTKA supaya pegang sama-sama, make sure kita ni sentiasa relevan dengan kerjaya kita, dan juga kalau pelajar pun dia relevan dengan diri dia. Betul. Okey. Okay, insyaAllah. So di hujung nanti mungkin kita pun dah tiba masa di hujung ni episod. Sebab banyak sebenarnya cerita. Kalau boleh nak kumpul banyak tentang cuaca dan sebagainya tadi. Macam minat lah cerita tentang cuaca tu. Mungkin lain siri nanti. Okay, kita nak ucapkan terima kasih kepada atas kesudian bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi sedikit tentang membuatkan FTKA. Betul. Dan bagi adik-adik di luar, pilihlah untuk menyambung pengajian di UMPSA dan program-program di bawah FTKA. Untuk kejuruteraan awam, civil engineering. Okay. So saya rasa inilah saja setakat hari ini, dan jangan lupa ikuti UMPSA 360 dalam podcast akan datang untuk kita mengupas berbagai cerita dan kita nak mengenali lebih ramai dekan dan juga untuk kita ceritakan menariknya belajar di UMPSA. Jangan lupa kita cuba juga tengok kepada social media UMPSA, UMPSA Malaysia di TikTok, Facebook, IG dan sebagainya. Jumpa lagi pada masa akan datang. UMPSA, kita UMPSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.